Hai semua, jadi pada hari ini saya nak bawa anda ke homestay kami pada hari ini di Melaka. So jom, saya tunjukkan kepada anda. Ini adalah ruang tamunya. Ini adalah ruang tamunya. Yang mana dekat sini anda boleh lihat, masuk-masuk je, dekat sini anda boleh nampak ada pemandangan laut. Cuma waktu malam tak berapa nampak apalah. Cuma kalau tadi anda lihat waktu petang ataupun waktu pagi, waktu petang anda boleh nampak sunset di sebelah sana. So ni laut ni. Kalau anda boleh tengok betul-betul kat video ni, ini laut. Alright. Dekat sini ada TV. Ada juga TV. Aircon, kipas. Ni tempat-tempat bersantai. Meja makan. Okey, meja makan. Dia juga ada menyediakan peti ais. Ada juga menyediakan untuk basuh baju, nak buat basuhan. Dekat sini kita ada water filter untuk minum. Ada juga untuk microwave. Microwave boleh digunakan kalau nak panaskan masakan. Ada juga dia berikan minuman, kopi dan juga untuk panaskan air. Okey. Peti ais berfungsi sejuk, tak ada masalah. So dekat sini kita ada, dia juga berikan kita tisu dan juga plastik sampah lah. So kat sini kita ada bilik yang kedua, bilik yang kedua. Nampak dekat sini bilik yang kedua. So kalau anda boleh lihat dekat sini, kita pun boleh nampak pemandangan laut. Boleh nampak kan dekat sana kan, ada pemandangan laut dekat sana. So view bilik kedua pun kita boleh nampak pemandangan laut. Lihat pemandangan laut, kita boleh nampak juga. Aircon pun ada. Alright, aircon pun ada. So jom kita pergi. Dekat sini ada juga untuk tandas. Tandas pun ada. Cuma lampunya kat mana ni? Lighting. Tu lighting tu. Buka lah, terbalik. Dia terbalik pasangnya. Tu kan lighting tu. Ya ni. Dekat sini juga ada tandas. So semua bilik ada tandas. Dua bilik ada tandas lah. Dekat sini just tempat mandi macam biasa. Ini tandas jenis duduk lah. Alright. So jom kita pergi ke bilik utama. Bilik utama kita tak pergi lagi. Let's go. Kita yang buat laju-laju. Tada! Ini adalah bilik utamanya. Okey. Pampers ni dia tak bagilah. Ini pampers anak saya. So jom. Dekat bilik utama ada juga TV. Ni TV berapa inci saya tak pasti. Ini biliknya. Alright. Sama juga queen size bed. So queen size bed, ada kipas dan juga ada aircon. Dan anda boleh lihat dekat sini, kita pun ada nampak untuk pemandangan laut. Kita tengok juga macam mana pagi nanti. Pagi nanti macam mana view dia. Should be, kita boleh tengok view malam dan juga view pagi nanti saya belanja korang. So jom. Dekat sini pun wifi diberi So overall memang best. Saya sangat recommended, harga pun sangat berpatutan. Hari pertama kita makan di Asam Pedas Orang Kampung. Okey, kita ambil menu yang kita ambil ialah ikan pari. Okey, kita tengok menu yang kita ambil ikan pari. Rasa kesedapan dan keenakan dia. Terima kasih. Sampai kepada dadah. Alright, ingat. Okey. Oi. Seluk pun sedap. So kita makan dulu. Dan nanti kita pergi jalan-jalan dekat sekitar sini. Okey? Hai, kita berada di Taming Sari. Kita nak pergi naik beca ke? Jom. Lampu. Kita pergi tangkap gambar dulu. Jom. Sini kamera mama. 3, 1, 2, 3. Okey. Dari mana bang? Dari Telutan. Beca. Tuyun kat sini. Jom. Okey, jap kat sini naik jalan berbukit. Kita akan turun. Lagi. Jom. Lagi. Jom. Lagi. Apa dia? Abang situ. Sini. Jadi kita pusing ke mana bang? Pusing kecil je bang. Pusing kecil lah.
Jadi ini adalah pemandangan pada waktu pagi ya di sini. Waktu air pasang kat sana pun ada air juga.